Penampau nyamuk. Yang, saya jumpa penampau nyamuk. Dia cakap skuter ini lagi best. Ini Yamaha. Ini Nova. Nova bukan Yamaha, bukan Honda. Nova 200. Dia kata yang ni brand China punya. Tapi colour dia cantik kan? Sama design. Dari kedai motor, kita pergi Mr. DIY Duyung. Jom Rara bawa korang merayau ya. Assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen Channel. Dan selamat datang. Jalan atas dulu. Mau dekat. Mana? Tak nak lawan bawah je. Mana siapa? Ha? Wih, besar pensil. This is Spiderman. Spiderman. Wah, belah sana pun ada juga. Pasu bunga. Pasu bunga. Macam ada. Tempat letak pasu. Cantik pasu ni. Wih, RM20 je. RM20. Tak nampak pula pasu gantung punya tangkai-tangkai tu. Ada ikut lah sebenarnya dulu. Jumpa tak? Ni. Pipe. Cantik sebab pipe ni. Ha? Oh ya. Kalau nak beli tape tu senang, nak ukur-ukur, nak beli langsir ke apa ke, nak ukur berapa panjang, nak custom panjang. Amboi. Aku lantai ke bang? Amboi. Hai. Oh, mantap. Oh, yo panjat saya. Tu tali apa yang tali ampayan Ambil ni. Ha? Berapa ringgit? RM1. Belilah satu. Totet. Belilah Berapa satu. meter ya? Comel. Bolehlah satu tu. Oh. Berat. Kalau perlukan ini juga tapi yang comel. Ada ke tak? Yang kecil ni. Besar yang kecil. Macam kita nak gantung frame ke, nak tengok benda tu sengit ke tak sengit kan? Nampak tak ni pakai? Berapa ringgit dia? Magnet tu. Ada magnet Bagus lah letak kisut-kisut kan. Nak DIY ke, nak dekor-dekor ruang tamu ke. Berapa ringgit harga dia? 15. Pusing sini dia tengok kan. Ni mesti manja one day manja perlukan tool ni untuk letak barang-barang mancing kan. Nanti lah kita cari. Lemon lah. Cuci mata. Jamban baby. Dapat duduk baby punya jamban. Cable tie mana cable tie? Selagi kita dekat bahagian hardware ni. Ketuk besi RM20. Ketuk besi Rara kepala dah goyang-goyang. Mana betul ni lagi comel. Yang tu buat rumah punya. Berapa ringgit tu yang? RM3. RM7. Ha? 7. RM7. Ni betul. Buat dekor-dekor rumah. Nantilah. Beli yang tadi kita cari ke betat paling penting. Pusing. Sebelah sini tak ada ke?
Lara nak tengok. Baik, Lara tu dah karat. Oh, biasa. Untuk bilik air RM16 je. Panas sekali di luar itu ya. Macam ni ulat yang kita jumpa kat Cameron tu kan? Ni ayam. Ayam. Dinosaur. Penampau nyamuk. Yang, saya jumpa penampau nyamuk. Penampau orang saya boleh tampau. Penampau nyamuk saya tak pandai. Yang, penampau nyamuk. Oh, lupalah motif nak beli boot. Oh, ya. Yeah. Oi. Oh, ya. Yeah. Ya. Manja, senyum, manja. Nanti Lara beli. Semotif. Sebenarnya nak beli apa? Boot kaki Lara bekerja. Nanti Lara beli. Lara sebenarnya cari kabel tie. Lampu charger. Cara pakai kat rumah tu. Alah. Apa? Apa? Oh, banyak jam. Tangga ke? Ni tangga paras. Tangga kat rumah Rara tu je. Baik, ni jam kipas. Apa? Lampu-lampu. Si lalat ni sibuk kacau aku. Sebenarnya sempit sikit lorong sini. Nak cari kabel-kabel sampai sini. Makanan kucing. Pasir kucing. Wah, glove. Ya, glove. Ini dia. Rapi kakak. Sebenarnya. Pasir berak kucing. RM13.50. Topi iya. Topi kucing. Mainan. Cak. Sayangku. Ada juga kopi dia. Okay. Awak nampak macam pekerja kilang. Dia. Ya. Awak nampak macam pekerja kilang. Saiz 39. Yang kawan manja tu. Ojol. Terkajang kalau dia manja. Saya tak suka dia masuk dalam video saya. Manja tepih dia dengan kertas tu. Ha.
Ni ada kokopit. Sabut kelapa. Kokopit. Manja belanja saya kokopit boleh tak? Boleh tak? RM2.50 je. Motor ni 83. Paling bajet. Sarung? Cuma sarung? Tapi tu yang nampak lebih safety. Yang tu yang Manja pakai sekarang ni. Yang tu jenis sarung. Jelek je. Tu. Safety. Gas depan dia. Bos Manja kata beli dekat Mr. DIY. Ya. Ada sodok-sodok RM12. Ni dah ada. Tajam ke? Ni berat jangkul ni. Cantik lagi sodok ni. Hawa punya lalat ni. Ni lebih RM9.50. Okay, jadi Manja. Ni je. Okay, jangan sampai kat situ. Tak ambil troli. Kokoknya letak lah. Tak penat pegang. Ya, ada jual penggaruk warna biru. RM2.60. Tapi kat rumah tu ada. Cuma dalam ni dia punya kayu tu dah termasuk. Boleh bagi keluar. Okey, tak payah beli. Beli kat TikTok. Ni glove ni Apa laki aku ni. Ai, kalau lali. Ni lebih sedap sikit. Nak beli satu lah. Sebab Rara cabut rumput kan. Mana bagus tu ni hitam. Yang ni warna biru. Mana bagusnya glove? Saya nak beli satu. Ke warna hitam tu? Hitam dekat atas tu. Yang tu warna biru. Ni atas kain, bawah getah. Ke yang ni bagus? Ni serap peluh, sini tak serap peluh. Tak nak. Warna merah menyala. Kenapa? Ya. Okeylah, Rara ambil satu lah. Tengok oyak ke tidak. Semangat nak berkebun ni. RM3.30. Bahagian sini. Bahagian makanan. Mana lagi aku ni? Bukan kan? Mana yang besar? Ya, cable tie. Besar. Macam ni lagi besar je. Besar sangat buat apa? Ya. Lagi kukuh. Hitam, putih. RM1. RM11.50. Besar. Alright, get round. Sini pun ada cashier. Bukan masuk kedai lain ni. Saya rasa macam saya termasuk kedai lain pula. Kinder Joy. Coklat. Ni cantik colour. Pink. Ajak bawah round. Okay. Yang kita beli barang tak banyak kan? Ada lagi makanan kat sini. Mr. Rara keliru ni. Mr. DIY. Tapi kat depan ni Mr. Dollar. Mana satu ni? Oh, sama company ke? Terkejut Rara.
Jajan. Sedap pula nak tengok. Chocolate Belgium noodles. Macam mana nak buat dia ni? Tuangkan seluruh air. Kacau dan siap untuk diminati. Terdapat air, tuangkan seluruh isi lalat. Ada telur, ada makanan tin. Oh, sama. Ni Kak Zati beli ni. Dia siap sekali dengan instant. Cara buat, beli 2 cup water masuk 2 cup. Betul, pasta dan sausage mix together with the pasta sauce. Enjoy. Oh, siap dengan ni sekali. Siap dengan seasoning. Ini macam laris je sebab tak habis. Ini masak besar rempah lah. Tak payah, dia ada seasoning Dia ada mesti. siap sendiri lah. Ni spaghetti goreng. Wow, interesting. Tapi yang nampak yang lebih laris warna hijau tu. Dekat Iko pun ada. Ni apa ni? Spaghetti carbonara. Yang ni spaghetti tak perlu olio. Ni carbonara. Apa kau cakap, dik? Macam sekarang. Ya, seketul lah. Try lah. Mana nak try? Begitu. Nanti Apa? ada budget manja nak kasih kecil semua ini. Semua kasut ni dengan berapa kecil. Okay. Mana nak? Satu carbonara. So dalam carbonara 2. Yang tu memang dah tinggal 1. Ni dalam 2 semua sekarang. Kap. Ni atas lagi ke? Mana tangga? Salt egg fish skin. Macam nak cuba halal. Halal. RM8.90. Kat sini bukan macam Iko. Sini Mr. Dollar dengan Mr. DIY. Jadi harga dia pelbagai. Gula-gula puting. Ini apa? Maggi. Seasoning. Tepung goreng. Arabi Adibah Bistari. Voodoo. Sardin. Kicap. Ini biskut. Nabati. Cantiknya plastik dia. Nampak premium. Coklat putus. Ke atas sikit. Ini kali 75. 255. Wah. Jom. Kat atas ada apa? Ada ibu mengandung. Rara rasa macam malas pula nak naik atas. Ya, apa ya? Ini batang apa? Nak bawa ni, Rara malas ni. Okay, kita bayar. Macam rumah nanti Rara beli. Kau copy boleh jual.
Kepala. Hmm? Pusing kepala. Kepala? Pasal itu Lampu, torchlight. Nak mancing-mancing. Jom. Mancing. Senyum. Lepas jumpa Datuk Melaka tadi. Penatan. kawan. Apa dah? Tu. LED. Oh, LED. Tampau nyamuk. Tampau kah? Yang ni paling halus. Kan? Itu untuk motor ni. Oh. Jangan pergi bayar. Kalau nak kata tercuka pula. Padahal tu tadi nak minyak tanah. Nak tina pula. Let's check. Spiderman. Banyak rupanya Spiderman kat situ. Mungkin benda-benda macam ni kat atas ke? Plastik. Sebab ada orang tak boleh Oh, monyet. Dah jemput Asbara dah. Untuk berapa je? Tak ada ke goreng-goreng ah? Satu kedai. Ada goreng-goreng depan rumah kita. Ada tu jumpa pisang. Dah pergi Singapore Toton jap. Toton dekat Cheng. Nak tengok kereta. Jom kita shop jom. Luar. Toton. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.